Bab racun. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bahawa ada seorang perempuan Yahudi membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biri-biri ataupun kambing yang dibubuh racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sedikit daripadanya. Selepas itu perempuan tadi dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya dia tentang sebab perbuatannya itu. Dia berkata, saya mahu membunuh engkau. Qala ma kana Allah liyusallitaka ala dhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memberi kemampuan kepada kamu untuk berbuat begitu. Qala, kata perawi, au qala, ataupun baginda bersabda, alayya. Begitu kan? Alayya, yani ma kana Allah liyusallitaki alayya, bukan ala dhalik. Bukan ala dhalik. Rasanya baru ni lagu lain sikit terjemuh tu tidak tepat. Kalau begitu lagu mana tak ingat dah baru ni. Tapi hak ni hak tepat. Hak ni hak tepat. Baikilah. Kalau sudah tulis lagu lain baru ni, sebab baca dah tak ada huruf kan? Tak ada huruf ni. Kata perawi, qala tu mana perawi berkata, au qala, atau Nabi SAW bersabda alayya, yang di tempat ala dhalika, ala dhaka tu bukan ala dhaka tapi alayya, yani ma kana Allah liyusallitaki alayya, sama ada ala dhak ataupun alayya. Itu syak perawi. Qala, kata perawi, qalu, para sahabat berkata, tak bolehkah kita bunuh dia? Qala, Nabi SAW bersabda, tidak. Qala, kata perawi, fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulullah SAW. Aku terus menerus ataupun sentiasa mengenali, mengecam kesan racun itu pada lelangit, lahawat, lelangit Rasulullah SAW, ataupun anak lidah. Tapi yang moleknya lelangit lah, bahagian atas dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan bahawa ada seorang perempuan Yahudi telah memasukkan racun ke dalam daging. Kemudian dia bawakannya kepada Rasulullah SAW. Seterusnya hadis ini sama seperti makna hadis Khalid yang tersebut sebelum ini. Bab istihbab, elok menjampi orang sakit. Elok menjampi orang sakit ataupun bomo orang sakit. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW, bila sesiapa dia di antara kami sakit, beliau akan menyapunya dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berkata, adhibil bas, hilangkan penyakit. Rabban nas, Tuhan sekalian manusia. Washfi, sembuhkan. Anta syafi, engkaulah yang menyembuh. La shifaa illa shifa'u, tidak ada penawar melainkan penawarmu. Shifaan, iaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan lagi. Falamma marida, bila Rasulullah SAW sakit dan berat, saya pegang tangannya untuk saya lakukan terhadapnya sama seperti yang selalu dilakukannya. Fantaza'a yadahu min yadi, tiba-tiba tangannya terlepas dari tanganku. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma ghfirli waj'alni ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah daku dan letakkanlah aku bersama ar-rafiqil a'la, bersama orang-orang ataupun kalangan atas, kalangan atas, ataupun orang-orang yang istimewa yang berada di alam atas. Qalat, Aisyah berkata, fadhahabtu anzuru, saya pun tengok Nabi SAW, fa idza huwa qad qada, rupa-rupanya dia telah pun meninggal.
Dengan sanadnya Imam Muslim, beberapa sanad itu meriwayatkan, semua mereka meriwayatkan daripada A'mash dengan isnad Jarir pada hadis Hushaim dan Syu'bah, masahahu biyadihi. Nabi SAW menyapunya dengan tangan kanan, dengan tangannya. Dia tidak sebut tangan kanan, tangan dia. Kata perawi, dalam hadis Thawri disebutkan sapu dengan tangan kanan. Dan di hujung hadis Yahya daripada Sufyan daripada A'mash ada sebut, perawi kata, saya ceritakan hadis itu kepada Mansur, dia pun riwayatkan pula hadis ini daripada Ibrahim, daripada Masruq, daripada Aisyah, sama seperti makna hadis yang tersebut tadi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi melawat orang sakit, beliau akan berdoa, akan menjampi dengan jampi ini, azhibil bas rabban nas, hilangkanlah kesakitan Tuhan manusia. Oh Tuhan manusia. Rabban nas itu dengan munada, dengan hadaf haraf nida, ya rabban nas, sebab itu dia bagi datang. Ini orang panggil munada muakhar. Munada dengan nida dia yang muakhar. Asal dia, kedudukan asalnya ya rabban nas adhibil bas, tetapi dia dahulukan begitu. Kena buat lagu tu lah, dia buat gitu. Rabban nas, oh Tuhan manusia, isfihi, sembuhkanlah dia, antas syafi, engkaulah penyembuh yang sebenarnya, la syifaa illa syifa'uk, tiada penawar selain penawarmu. Ini tiada penawar mujarab, tiada penawar yang istimewa melainkan penawarmu. Dengan kesembuhan, isfihi syifaan, itu kalau dari segi nahwunya jadi maf'ul mutlak kepada isfihi, sembuhkanlah dia dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan lagi selepas sembuh. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi kepada orang sakit, beliau akan berdoa untuknya, katanya adhibil bas rabban nas, seperti tadi washfi, yang ini dengan ada waw, bukan isfi saja tapi washfi, dan sembuhkanlah antas syafi, engkaulah penyembuh yang sebenarnya, la syifaa illa syifa'uk, seperti tadi juga syifaan la yughadiru saqama dalam riwayat Abi Bakar, fada'alahu, baginda berdoa untuknya, waqala, dan dia berkata wa antas syafi, dengan ada waw, bukan antas syafi. Kedua-duanya ada, tetapi dia nak cerita riwayat tu berbeza. Sebab tadi Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, yang ini mengikut Zuhair bin Harb, tidak ada waw pada anta, sebelum anta. Tapi riwayat Abu Bakar, yang Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ada waw pada antas syafi. Itu bezanya. Dengan sanadnya satu lagi seperti itu juga, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Abi Awanah wa Jarir, serupa dengan hadis Abi Awanah dan Jarir dari segi lafaznya, bukan sekadar makna dia, lafaz dia pun sama, sebab itu dia kata mithli. Dengan sanad satu lagi daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjampi dengan jampi ini, adhibil bas rabban nas biyadika syifa, di tanganmu lah penyembuhan, la kashifa lahu illa anta, tidak ada yang menghilangkan, tidak ada yang menghilangkannya, yakni yang dapat menghilangkannya dengan sebenar-benarnya, illa anta, melainkan engkau. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sesiapa daripada ahli keluarganya sakit, dia akan meniup pada orang yang sakit itu dengan muawwidzat. Yani setelah dibaca pelindung, ayat-ayat, beberapa ayat pelindung, iaitu surah Falaq, itulah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ada dua surah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang membawa beliau mati, aku pun mula meniup Nabi sallallahu alaihi wasallam.